Okey, ini adalah portfolio calon-calon ini, tengok banyak kena buat file ni. Semua ada. Ni dia punya CU. Tengoklah apa-apa kita punya notes apa yang kita ambil, dan kita tengoklah dia punya CU ni mesti pastikan ni semua kena ada sijil dan kemahiran tentang benda-benda ni. Dan kalau kita tak ada sijil, kita mesti ada gambar yang membuktikan bahawa kita pernah buat kerja-kerja ni dulu. Dan ini pilihan. So, ini sijil-sijil keterampilan kita lah yang terdahulu. Kita kena buat file, kita kena filekan semua untuk disemak oleh pemeriksa. Inilah dia punya contoh portfolio. Okey. Assalamualaikum.